Nombor 6. 81,764 sen bagi dengan 12. So, orang kena buat CP 12. Baik. CP 12. Kita buat dulu CP 12. 12. Okey. Cikgu tunjukkan cara lain boleh tak? CP 12 ni. Okey. CP 12 kan? Okey. So, kita mulakan dengan 1, 2, 3, 4. Okey. Semua mula 2, nombor bulat lah. 2, 4, 6, 8. Dah. Okey, lepas 4, dia tak boleh jadi 5. Dia boleh jadi 60. Dah. Boleh. Lepas tu ulang balik nombor yang ini. 2, 4, 6, 8. So, lepas 6, teruskan dengan 7, 8, 9, 10. Dah, itulah CP 12. Okey? Tak apa, nanti awak buat lagi sekali, buat lagi. Dia awak akan mahir. Okey, so cikgu buatlah bentuk lazim dia. 81,364 sen bagi dengan 12. Okey, so mulakan dengan 80,000. So nombor yang kat situ paling sikit kalau untuk 10,000 ialah 12,000. Ini 8. Tak cukup, tak boleh. Maka tengok yang sebelahnya pula 81,000. Okey, so 81,000. Kalau 1000 paling kecil 12,000. Ini 81. Maknanya boleh. Okey, so cari 81. Jika ada, jika tak ada, carilah yang kurang daripadanya. Kenapa? Kita akan buat operasi tolak. Sebab bahagi asalnya tolak. Ini 81, cikgu pilih 72. Okey, 72. Okey, so kali berapa? Dah tahu dah, ni 4. Maknanya sini 5. Ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Gitu. So, jawapannya ialah 6. Tolakkan. 81 tolak 72, 9 turun 7. 97 ada 96 atas 8. Tolakkan 16. Ada 12. 1, 12. 4, 4. 4, 3, 6. 3, 6. 3 titik. 3, 6. 8, 4. 8, 4, 7. Ada 8, 4, 7. So, sifar naikkan saja kat atas sifar. So, jawapannya ialah RM 6813.7 sifar. Okey? Itu sajalah. Alright.